Hang perasan tak? Bila barang tu baling, kita duk pusing dia tengok, anjing duk menyalak kat luar. Ya, dengar. Bunyi tak konti. Woi. Welcome back to Let Lu TV. Okay, sekarang kita dah comeback dekat mana? Safira Resort. Safira Resort. So yang macam apa? Yang daripada kita janji daripada korang, yang kita nak masuk dalam ni kan. So kita dah masuk dah. Sekarang ni siapa nak cakap dulu? Cakap pengalaman yang ada kat dalam. Pengalaman kat dalam. Yes, kita bagi pada Malas nah. Mana? Aku bagi aku tempat ni ya. Safira Resort Mali. Welcome back. Welcome back menerangi ya. Tempat ni dia mungkin vibe tempat ni kot rasa. Vibe. Boleh jadi. Dan sebelum ni kan kita pergi quarters, dia just macam tempat macam bangunan tinggal. Dia macam tak ada dalam kawasan hutan macam ni dia. Tempat ni resort kawasan hutan. Tu mindset kita pick up benda tu, kita satu binatang. Yang tu macam-macam dia jadi tu. Kita fikiran buat kat sini boleh lah bagi aku. Boleh lah. Pasal benda apa, beli barang tu selalu sebelum ni kan kita live pun kita buat main-main dia beli barang kan. Betul bang. Tentang buat live main beli barang aku dah. Tapi bila barang tu baling tadi kan aku joki lah tadi. Kan kita duduk tengah main apa tak satu tempat tu. Kita duduk panggil dia kata mai keluar baling lah satu barang baling satu barang wan. Dia tak main betul tak? Tak main. Tu bila habis kita nak gerak balik, Dia baru balik. dah angkat handset. Dia beli barang. Bagi kat belakang kat Ikmal lah. Dekat Ikhmat dekat. baling Aku kat jauh Ikhmat. sikit pasal tu aku nak. Lepas tu Kita ada dua time tu. Dekat. Lepas tu hang perasan tak? Bila barang tu baling, kita duk pusing dia tengok, anjing duk menyalak kat luar. Ya, dengar. Bunyi tak konti. Woi. Betul. Terkejut babi. Dia dengar. Tolong balik lagi. Terkejut tu banget. Remang tu aku. Bodoh. Apa tak nak balik rumah? Tak beri apa. Lagi time sana. Lagi. Sini. Macam ni. Dia balik rumah. Tak tahu. Lu aku terkejut ni. Anjing. Tak bertiga. Ketiga. Anjing tu anjing mana? Itulah. Anjing luar. Dia pun mata pun tajam. Tengok yang. Cuak dah suang. Jom. Sifat. Dengar belakang aku weh. Tu lah. Bawa dulu. Bahaya kan. Jom. Cing. Anjing tu anjing mana? Kita masuk tak ada anjing kan? Tak ada. Oh, aku terkejut sayang. Dekat tempat ni kan. So dia tahu. Oh. Alah. Sini. Okey. 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 Dia balik barang ni weh. Ada pilihan aku tegur. Oh. Antu anjing belah mana? Anjing dekat dia. Pukul 2.18. Tuan hati. Tengok tangan aku. Shaking tu. Apa nak? Anjoki kan? Main ni. Stand.
Dia keluar pukul 3 lah aku rasa. Wish, meremang siap. Meremang aku. Tolong gerakkan sesuatu. Remang tu. Remang. Depan ni. Ha, Ni dah berhenti. yang tu sama juga macam kita dekat orang kata apa? Habis sempat. Office apa Cik Bunti ya? Office Cik Pocong. Office Cik Pocong. Macam tu anjing bunyi panjang kan. Aku nampak juga. Yang tu pun nampak tak? Nampak warna putih kan. Warna putih. Air. Bagi kita pun tak boleh nak kata apa sebab kita pun tak nampak dalam rumah kita. Betul. Sebab sebelum ni kita pergi pun bunyi anjing tu bunyi sekian-sekian balik-balik dapat footage. Ya. Yang ni tak tahu macam mana orang dapat. Betul lepas dia kata anjing. Aku remat. Yang kata anjing terus mai ke depan aital-aital tu. Pasal dia. Saya kok dah lari-lari terus mai. Tak boleh penuh dia jam tu. Tapi yang jiran lah. Dekat sini aku boleh checking tau. Tapi dekat Cik Pocong tu aku boleh hambat lah. Okey. Yang ni mungkin sebab pasal terkejut satu. Dan satu aku tengah balik. Aku jadi macam terkejut je. Aku nak terbayang masalah ni. Dagam ring Safira. Gagam dengan Geng ada terbawa-bawa sikit. Nak kata terbawa tu tak ada lah pula. Sebab tadi Mai pun kita macam excited nak masuk kan. Sebab kita kata nak welcome back ke depan kan. Ada something kah? Nak welcome back balik. So tak tahu macam mana boleh shaking hari ni. Terkejut juga. Macam lemah semangat muka habis. Macam iklan. Kira hampa boleh tengok kan dia muka aku macam mana tadi. Jadi lain macam kan. Sebab kalau kata benda yang kita baling bang, kita mengaku. Benda ni tak. Benda ni kita dah kali semua ke depan dah. Kali semua ke depan lah. Pada sebelah pun nampak paling tak nampak lah. Tak ada. Kalau Han nampak aku balik mesti Han nampak something mat tangan kan. Masalah tadi semua pegang barang. Semua nak gerak. Nak gerak dia tak keluar ah. Betul. Bagi hang yang tua lah tu. Sebab tadi aku tengok macam tangan betul-betul shaking kan. Betul-betul shaking. Shaking macam lah. Itu duduk macam sesak nafas. Kejut lah. Sebab dia Ananta ni first time yang terkejut. Tak tahulah macam nak cakap sebab belakang kan. Selalu dia main dia mesti kacau orang belakang atau orang depan. Tahun depan lah. Hak tengah ni dia tak nak bagi kat belakang. Dia jumpa hang lagi lah. dia ni lagi kan. Tak apa lah macam aku tunjuk muka. Hanya aku bagi depan-depan tu. Tak boleh nak kata apa lah. So dekat tu je kot. Tak lagi cerita banyak-banyak. Dekat resort. Adalah bau wangi sikit je. Bila kita pergi depan bau wangi, kita keluar tak bau dah. Sebab time tu yang si Omeh pula saja lalu tengok solo lah perasan macam tempat dia macam aura dia macam tarik ke tepi wan tu, panggil wan tepi sana. Wan juga tepi sana tengok. Tu lah. Lepas tu masa aku dengan Omeh dekat dia depan bukan dia resort, dia depan lobby.
Dia macam VIP duk parking tu kan. Dia lobby tu. Pergi depan sikit, aku ada tebur dia my first. Aku macam besar bau ni. Tapi dia punya bau tu tak ada macam pakai minyak wangi. Dia tik bau je sepanjang tempat tu. Bau tak. Dia macam terlintas. Lepas tu tak ada. Tak lagi bau lagi. Aku macam bau dia macam atas orang duk pergi semayang. Dia satu macam Dia macam kasturi. Atas kasturi yang bau. dia macam tu pokok tu. Ada yang warna putih tu. Belum. Dia lebih mengang. Tak, tapi Sebab kalau dia super tu dah menengok lagi. Nampak. tu belakang-belakang kita pun ada gangguan-gangguan sikit bunyi-bunyi dia tadi. Kita ada set up. Tak tahulah kalau Tak pernah dekat sebelah. so Apa pada tu lepas yang bau tu kita test sampai dua orang bau juga. Bau juga. Bau. Dua-dua. Dua-dua pun. Bau. Masuk tu dah bau. Memang ada. So okay, yang tu first time aku selalu sebelum ni duk bau busuk, bau sampah, kereta sampah. Kali ni bau dia bau lah. Bau wangi tapi dia tak ada lah sewangi macam orang kata bau sentiasa bau macam pakai perfume dia sat-sat macam Dia macam ada aura tu ya. macam angin dia tolak bau sat. Kita cari-cari. Okay, apa Sebab wangi kan tak, sebab wangi tu pun yang aku tahu kan. Wangi kemungkinan dia duduk jauh. dia jauh. Busuk dia kemungkinan dekat benda tu. Dekat. Tak tahu pasti sekali harap mungkin dua-dua tu. Yang aku tahu busuk dia duduk dekat, mungkin wangi dia duduk jauh. Yang tu aku kemungkinan aku. Kita jalan tak bau. Tak bau. Kita masuk tu bau-bau. Dia Lepas tu kita bila masuk. keluar hilang dah bau tu. okey. Tu lah. Aku siap bau omeng je, bukan bau omeng. Bau omeng bukan bau omeng. Bau aku sendiri pun tak tahu. Lepas tu yang okey bagi aku macam tempat ni kita itu pun dah gagal itu awal tu, tapi ada penampakan yang mata merah tu aku cari dan cuba tengok. So aku suka slow mirror kokok nampak kan. Tapi tak nampak lah buat masa ni. Kita pun dah masuk sampai dalam. Macam mana yang Pak main tu. Kita pergi tempat solar ambush pergi tu kan, yang ada penampakan daripada atas tu pun tak mungkin dia akan prop lah. Itu sebab atas, sebab keliling pun tak ada tempat nak panjat apa. Sebab dia pun yang kita tahu pun Tak ada access. Dia cuma batu saja kat situ. Tinggi mat Dah situ lah kita tengok tadi. Tadi tu lah. kan. Lepas tu yang tempat yang Ikman kena baling tu mungkin tuan tu ayah yang solar ambush nampak lah kat area batu yang kita dah fokus tu. Kemungkinan. So tapi dia pun ada dengar bunyi macam sekali dua bunyi macam nak kata anjing pun ada. Yang awak ada bunyi tu. Okay, bagi aku tempat ni dia sebab kita berempat, mungkin dia tak nampak lah baru hutan. Itu hutan. So bagi aku dia ada aura lah. Kalau seorang jalan tu boleh tahu lah rasanya lah. Okay, so rate tempat ni lah. Rate tempat ni aku bagi 4 atau 5.10 5.10 ataupun 6.10 lah dia. Dia tahu orang tu kan. Tak tahu Jaga. tak nak cakap. Weh, cakap. Aku dengar Main tu set ada bunyi. Dia tadi duduk cerita depan kita ni. Kita tak nampak apa-apa. belakang area ni dia tadi. Tak apa. Okay, tu lah. Okay lah, Puan. Rating hang apa? Rating 6. 6, 7, 10 boleh pergi lah. 7.10 lah. 7.10 Sama lah. macam sebelum ni. Okay. Aku lah sama. Aku boleh bagi Tinggi sikit dia. aura tempat tu 7 lah. 7.5 per 10. Sebab aura dia yang macam kata hutan, tempat yang penggalian. Itu lah Sebab aura kita dia. empat ni. Sebab kita empat. Tapi aku respect lah yang mana yang seorang solo lembu kan. Aku Aku respect dah. mention tu ya. Kalau tengok video ni, aku respect kat hang lah. Memang sempoi lah. Okay, macam-macam bunyi dah ni. Okay, Ameng. Sama juga 7/10. Tak ada benda-benda yang ni nak kata tinggi juga. Memang tinggi lah tempat ni. Dia memang tak ada ni lah. Lain lah kita masuk paling. Ibarat kena macam gerbang tau.
Kita jalan lautan ni kan, masuk tu memang berat sangat langkah. 7/10 kan. Okay, 7/10 Meng. Ikhmal Paling shaking yang ni. Semua tempat saya bagi 5, saya bagi 4, saya bagi 5, 6 pun tak besar dah. 6 pun ada. Ada kot. Ada lah. Kali ni saya bagi 8 lah sebab saya shaking tadi. 8. Sebab dia bagi depan saya ke. 8 lah. 8. Kering. Wah, ini kering lah. Sebab muka pucat tadi Oh, okay. Okay, sebab masa kami main hiking dengan Maman tu, saya tengok Maman tu, Umi nampak lah, dia tak tunjuk. Asal benda hitam besar dekat tu, jalan kita nak masuk. Bagi kita Maman, weh Maman, dia benar tunggu kita orang, kata weh. Tak tahu kata benar tu tau. Tinggi memang besar. Tinggi dia tak apa pokok pun. Berbulu. Dia akan berbulu warna hitam. Kita tak apa lah kan, kata kita ugut Man. Kita main. Alah, benar ni yang banyak mana nampak masa dia. Tak ada benda lain lah. Tak ada benda lain. Hantu ayah. Dia macam tunggu kami tau. Macam dia tahu siapa nak main. Dekat kawasan tu. Ni mungkin yang bunyi-bunyi kat belakang ni dia ikut kita daripada sana. Kemungkinan lah. Kemungkinan. Okay, tu je lah untuk episod 10 dan terakhir. Dan untuk season 1. Untuk season 1. Untuk season 1. Mungkin next kami akan update macam mana kami punya bincang macam mana untuk next season. Explore ke atau apa-apa. Explore ataupun apa-apa. Kami akan duk stay lagi dalam horror ni. Stay dalam horror ni, tapi kami nak ubah kita punya ni sikit untuk season 2 ni. Mungkin ada lagi benda yang best lagi kita boleh buat. InsyaAllah. Kemungkinan yang insyaAllah. best. Bagi kami seronok lagi nampak. Kami akan cuba buat yang terbaik dan lebih baik. Okay. Macam mana? Tanya okey. Walaupun welcome back tu dia bagi menangan ke kau. Tapi hari ni satu benda yang kurang daripada hari kemarin. Tak ada apa. Tak dengar Tak ada apa, tak ada bunyi Tak hari. ada wajah lah. Ada. Ini ada. Bukan tak ada apa. Ini ada. Ada. Memang lain lah. Memang lain. Daripada 19. Tak ada apa. Yang gagam dari Safira pun Hikmah juga. Yang tu memang depan mata. Oh, depan mata. Tak ada apa je. Tak ada. Itu tak ada. Tak ada apa je. Tak ada apa. Tak ada apa je. Oh. So memang Safira ada. Hampa nak main berkela, faham je lah. Okay. Ni episod benar yang dia cakap dia nak masuk Safira jalan seorang. Office dah apa? Office macam-macam. Yang tu sebelum tu ke Jenah? Sebelum tu ke apa? Sekarang thanks for feature penti lah. Office dia. Pasal dah kena pucat lah. Ya. Tak payahlah. Ni kena. Safira kalau nak main lah berdua ke tiga kan. Berdua tiga. Seorang ni boleh Kalau untuk yang hati dia tak kuat, jangan main. Yang cekal boleh lah. Kalau kata seorang dia cekal. So yang mana solo tu Aku respect lah main seorang. gila. gila. Ya. Telok. Mamuk lepas lagi tu tengok. Okay. Okay. Jumpa kami di season yang kedua. Season kedua